Okey semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tommy Nasha. Okey semua, apa khabar? Jadi di video kali ini kita nak buat apa yang? Kita nak buat apa? Kita nak nyanyi. Bukan. Okey, jadi di video kali ini saya nak bagi tunjuk pada sahabat semua mana-mana yang menu rahsia. Menu rahsia ni untuk yang mana yang dah order dinding lah. Kita orang akan bagi menu spesial makan Maggi goreng. Makan Indomie goreng guys, dengan dendeng batokok balado. Dengan dendeng batokok mana ni rendang. Untuk rendang stok dah tak banyak lagi. Sebab kita orang dah nak masak lagi beberapa hari jadi stok ada tinggal dalam 3 macam tu. Yang nak order boleh WhatsApp, harga dia RM23. Kemudian saya nak akan makan RM20 untuk Semenanjung Malaysia. Kata salah kau. Dan juga 23 Sabah Sarawak. Dan Singapura Brunei 26. Ni saya nak makan mi Indomie goreng ni dengan dendeng. Korang saya nak tengoklah. makan dengan roti nanti. Dia nak makan dengan roti. Okey. Oh ya, nak bagi tahu apa? Kamu nak bagi tahu apa? Pasal jering. Oh ya. Sambal jering dia macam ni. Hari tu buat tak banyak. Lepas tu semua WhatsApp saya kata, Nasha, ada lagi tak sambal jering? Sebab ada yang nak repeat order sebab dah pernah order sebelum ni. Ada yang baru nak try. So kita open order. Lagi berapa hari kita masak? 5 hari? Lagi 5 hingga 6 hari lagi lah. Sebab dah banyak juga yang buat payment sebelumnya untuk sambal jering. Kalau nak cepat, maksudnya macam boleh masa order nanti kita tahu tekan. Lepas tu fast payment lah, boleh buat pembayaran untuk booking. So nanti senang, bila dah masak, dah siap apa semua, nanti kita terus post mana yang dah buat payment awal. Takut yang last minute, takut tak ni tak sempat. Sebab kita tak masak banyak. Jadi kita masak untuk yang dah booking sahajalah. Kemudian siapa yang nak beli juga, kita orang ada jual kerupuk jering juga tau. Kerupuk jengkol ni kan. Ini diimport langsung daripada Padang, dia Sumatera. Ori ni. Dia bukan yang ada campur tepung tu, bukan. Ini 100% jering. Jering kan? Ori. Untuk harga dia 150 gram RM20 belum termasuk pos. Siapa yang nak order boleh WhatsApp Okey sekarang. Opak singkong ada. Opak singkong RM10 je. Opak singkong ada RM10. Mana yang tu yang nak order? Ada 2 jenis lah. Ada 2 jenis. Yang nak order boleh WhatsApp Sekarang kita nak masak dulu. Okey semua. Jadi ni Maggi ni selepas jangan rebus lama sangat jangan rebus lama sangat. Lepas tu dikasih bumbu dia lah. Lepas tu dia uncang, dia aduk-aduk. Cuba tak dengan sama sambal dia sekalian. Lepas tu gaul-gaulkan ya. Banyak dagingnya. Banyak daging dia. Dalam dah masak dia. Dalam dia lagi. Meletup. Licin lah kan. Licin. Tuh. Enggak ada. Nanti nak makan dengan roti. Tuh tengok. Bawang goreng tak tak? Bawang goreng tak payah letak. Maggi goreng kita dengan dendeng. Okey, jadi inilah menu daripada kami. Yang mana-mana yang dah order dendeng tu guys, korang boleh try. Rasa dia sangat sedap tau makan mi goreng Indomie ni dengan dendeng batokok balado kita. Tu saya bagi tunjuk sikit Kamu ada roti ni nak buat apa Saya suka makan dengan roti. Sebab apa? Saya baru first try sebelum selalu makan dengan nasi. So hari tu saya try makan dengan roti, terus tak terkata saya. Betul. Ini memang betul. Bila makan dengan roti rasa macam kamu tengok diam je saya kat dapur kan. Sampai saya pasal kata, kenapa diam macam ni? Bila aku kat dapur ni kan. Rupanya tengah menikmati dengan roti berkeping-keping. Habis dendeng masak 100 dia bedal 10. Makan dengan roti memang. Jadi kita makan Maggi ni sepinggan berdua lah Hidup sengsara makan sepinggan kita berdua. Awak rasa dulu. Ini saya temukan ni, tengok tu. Kalau korang nak lagi senang, kamu ambil dulu digaul-gaulkan tau. Nak makan dengan roti? Makan roti tak. Gaul-gaulkan dulu tau dia punya cili keriting ni. Lepas tu tengok warna dia. Buat nasi goreng sedap ya? Buat nasi goreng sedap. Saya dah try buat nasi goreng juga.
senang je. Korang tumis je bawang. Dengan bawang putih tu korang ketuk. Lepas tu masukkan ni pecah telur. Kau nak telur boleh juga pecah telur. Bawang hancur. Tadi nak goreng telur mata. Astagfirullah. Tu rasa jadi kurang kan? Itulah. Lepas tu dah masuk semua bahan tu, lepas tu masukkan sebab dia dah ada cili kan. So dah tak payah cili lagi. Lepas tu taruh nasi putih. Jadi nasi goreng dendeng mata kok balado. Sedap. Bismillah. Kenapa? Sedapnya. Ini menu saya, awak tak tahu lagi kan menu saya? Makan dengan Indomie sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan semua. Kamu nak kepingan apa? Nak kepingan Indomie sekali? Tak, nak daging makan dengan roti. Daging makan dengan roti tau. Sedap. Tarik pun makan kan, tarik kan? Tuh. Okey. Wah. Cili dia sikit. Sini sikit. Bau dia bau salai. Tu dia. Korang try tau makan dengan roti. Saya jamin sedap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum air ke, bang? Nah. Dah pergi main kat luar, Abad. Kau tengah buat video. Apa tanda macam tu? Tak nak cakap banyak. Masya Allah. Setiap gigitan ni memang pupuk dalam mulut. Saya dalam mulut. Okay, habis dah tu. Sedap kan? Masak satu pula, patutnya masak dua je Maggi tadi yang. Jadi puas sikit makannya. Ya, alhamdulillah dendeng kami ni dah masuk di pasaran setahun kan. Dendeng ni alhamdulillah dah setahun di pasaran. Banyaklah pengalaman kita orang selama meniaga makanan ni. Untuk setakat ni baru ada 3 produk lah yang kita jual. Dendeng, rendang daging Minang, sambal jaring. Sebelum ni ada hati lembu. Tapi hati lembu tu mengingatkan modal yang besar. Jadi kalau ada request lah. Ada request saja kita buat. Kalau untuk buat secara banyak saya rasa belum, sebab tak semua orang makan hati lembu Jadi ada beberapa orang saja yang makan hati lembu macam gitu. Tak apa. Berpeluh-peluh dia makan Mak Buyung. Untuk yang tanya Judet Nasya, bila Tommy Nasya nak bersalin? Banyak. Banyak yang tanya. Bulan berapa? Bulan September Dalam bulan September InsyaAllah sama birthday dengan Yusof. Sama dalam 13 lah. Kan? Dalam masa itulah. Doakan yang baik-baik guys. Semoga bulan depan insyaAllah kita cek jantina. Dapat lelaki ke perempuan. Tapi saya tak kisah dapat lelaki, alhamdulillah. Dapat perempuan, syukurillah macam tu lah. Jadi minta doakan je kepada kawan-kawan semua. Semoga kita dipermudahkanlah semua urusan kita orang, mulai dari bisnes, Nasya bersalin nanti, apapun lah tu, macam gitu. Kenapa kan? Nak makan lagi. Nak makan lagi. Masih ada satu ketul lagi, tengok banyak kan dendeng kita orang. Tebal-tebal daging dia. Tebal-tebal tapi lembut. Dia lembut macam gitu. Tengok Mak Buyung bila makan ni semacam selera dah pula. Sebab sedap sangat. Tengok. Udah baik. Dicicah lagi sambal. Sambal kita ni tak pedas kan? Sangat. Tak pedas sangat. Dia pedas-pedas manja. Pedas-pedas manja. 5/10 lah. Pedasnya pedas sedap. Boleh diterima. Senang nak makan. Senang nak makan lah. Sebab kalau terlalu pedas pun susah nak makan kan. Dia ni pedas-pedas sedap. 5/10. Sebab tu saya boleh makan banyak sambal dia.
mak buyung pun tengah pregnant boleh makan pedas. Okay, itu saja guys video kita kali ini. Terima kasih tahu dah nonton video kami. Mulai daripada susah hinggalah ke senang, hinggalah ke jannah insya-Allah. Satu pertama, assalamualaikum dan bye bye.